hari ini kita berada di hari keempat di Filipina sebenarnya. Kalau lebih tepat lagi, kita berada hari ini di Bantayan Island Islamic Center. Inilah kawasan dia ni. Okay, baik, kita dah sampai ke Bantayan Island. Cumanya tempat ni nampak agak kurang lah dari segi infrastruktur agak kurang, dan orang-orang sini pun banyak lagi masih yang dhaif. Walau macam mana pun mereka tetap hidup dengan cara yang baik, dan ramai juga penduduk mereka ni di kalangan orang yang pernah duduk di Sabah. Sekarang berada di Masjid Datuk Adnan. Ini sumbangan Datuk Adnan ni. Peminat hampir siap. Kos bangunan aja dalam 150,000 lah untuk bangunan saja, tak termasuk tanah. Tapi walaupun sebegini, tapi dah digunakan untuk ruang solat. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita dah selesai yang lokasi terakhir di Madrid di Jos. Ashhadu an la ilaha illallah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Kita sekarang ni berada di Masjid Sibu Madinah, Kampung Punta, daerah Hagnaya dan municipality Saint Remo. Masjid ini telah berfungsi sejak 2014. Selepas rosak akibat Taufan Haiyan, kita baiki, dan sekarang ni ada jadi rosak balik. Rosak yang serius lah, yang pihak pejabat mayor datang sini, dia kata tak boleh guna. Alhamdulillah, kita selamat sampai di Lapu-Lapu Islamic Center. Dan ini buku kita untuk pertama kali di sini.